Okey, ni piston 2 lejang. Dia ada 2 ring piston dia. Tapi perasan tak dia ada satu ring kecil. Selalu masuk dalam, ni dah tak ada, dia dah buang benda tu. Ring kecil tu selalu orang buang. Orang cakap boleh jadi punca motor jam. Tapi bukan, benda tu bukannya masalah. Ring piston, ring yang kecil tu, dia macam dawai tu kan masuk dalam, tu masuk ring piston yang rendah dekat tempat tu. Dia sebenarnya untuk kelegaan ring piston tu. Dia kira ada ruang celah ni, ada bertakung minyak lah. So bila tak ada ring kecil tu, dia akan bunyi bising. Ring piston bunyi bising. Dia punca untuk senyapkan bunyi ring piston je. Dia bukannya untuk apa jam ke apa, kalau pakai tu jam tak. Selalu yang jam piston. Piston yang jam. Bukan penyebabnya ring kecil tu. Ring kecil tu kalau ketat pun tak ada masalah pada piston. Kenapa piston yang jam bukan ring piston? Ring piston mana nak boleh jam je. Lalu ramai pengaruh rakan sebaya. Buanglah benda tu. Kalau buang tu tak jam. Tak. Dia bukannya sebab benda tu. Ring piston steel. Dia besi lah senang cakap. Piston alloy. Yang mana lebih cepat kembang bila panas? Dah tentu lah alloy kan. Kalau besi ni lebih tahan, lebih lambat nak kembang. Kalau piston senang kembang. Sebab tu lah piston orang cakap jam panas. Piston tu kembang, dia gesek dengan blok. Tu je jadi melecet atas piston tu. Sebab dia yang tu, piston kembang. Bukan ring piston kembang. So ring piston kecil tu pakai je. Tak ada masalah. Lagi senyap bunyi. Smooth punya bunyi enjin kan.